Ya. Hello, Assalamualaikum gang. Kembali lagi kita. Macam biasa, kita main game Cookie Run Kingdom lagi. Seperti yang dijanji-janjikan. Rar. Oh. Okay, kita jangan lupa. Oh. Okay. Kita punya karakter. Kita punya cookie semua so far so good. Nomura ada baca juga komen daripada Irfan Harid recommend kata apa, ambil Black Pearl kan daripada Legendary Chest, dan kalau macam EV only pula dia recommend ambil Moonlight Cookie kan. Okay, so sebelum Nomura baca komen tu masa tu lah kan, Nomura dah buka dah Legendary Chest tu, dan Nomura ambil Moonlight Cookie lah sebab kenapa Nomura ambil Moonlight Cookie, sebab masa Nomura baca setiap skill yang ada 4 karakter tu kan yang dekat dalam Legendary Chest tu, Nomura baca yang dekat sini sebab hit dealing damage and applying damage debuff lah. Yang tu lah Nomura perasan tadi tu, yang debuff tu kan. So Nomura decide untuk ambil Moonlight Cookie. So yeah, terima kasih juga dekat Irfan Harid. So kita panggil dah Harid. Terima kasih juga dekat Harid suruh recommend ambil Black Pearl kalau tak silap. Nomura okay dengan Black Pearl. Cumanya masa Nomura baca Black Pearl, kalau tak silap Black Pearl tu dia macam elemen dia air kan kalau tak silap lah. Dia punya mana Black Pearl lah ni ni Black Pearl elemen air, tapi dia macam mana tapi asal ada lightning damage lah. Dia elemen air kan. Dia elemen air water. Tapi asal lightning bai. Oh dia ada dua Oh tapi yang ni pun nampak macam padu juga Tak apa ni kalau lain kali kita dapat dekat gacha ke, kita try upgrade lah So buat masa sekarang karakter Nomura bertambah sikit. Nomura dapat Peach Blossom Cookie, Nomura dapat Rockstar Cookie. Adalah bertambah sedikit kita punya karakter. Lepas tu dapat yang Butter Roll ni, adalah bertambah sikit lah karakter sikit lah. So untuk sekarang memang Nomura pakai yang 5 ni. Nomura pakai Golden Cheese Cookie, Nomura pakai Dark Cocoa, lepas tu Nomura pakai White Lily dengan Moonlight Cookie dengan ni lah. Nak terbatuk pula. Dengan Elderberry ni. So Nomura pakai 5 ni dulu. Yang Clotted Cream ni Nomura biar sebab alamak dah terbazir material untuk upgrade kan. Tak apalah. So kita macam biasa kita pernah cakap sebelum ni, kita jangan pergi nak upgrade semua semua cookie kan, habis material kita nak upgrade level susah nak dapat So material level tu sangat-sangat penting. So nanti nak upgrade apa semua susah nanti. Tapi Nomura ada simpan sikit yang macam level up terus upgrade terus level 50 ni Nomura ada simpan. Lepas tu yang upgrade terus level 70 pun Nomura ada simpan. Dua yang level 5 macam ni yang level 50 dengan level 70 ni Nomura akan simpan sebab mana tahu nanti kita dapat cookie yang lagi power daripada yang kita ada sekarang kan. Contohnya macam Pure Vanilla, ataupun nanti mana tahu kita nak gacha Shadow Milk. Nomura tertarik gila dengan ni Shadow Milk Cookie ni. Siut ni gempuk. Tahu design dia macam ni kalau korang tahu Kuromi daripada apa tu nama tu Sanrio dia macam ada vibe Kuromi dia Shadow Milk Cookie ni, tapi dia beast. Maknanya kena gacha dekat ni lah kan, kena gacha dekat yang tu lah limited tu lah kan. Siapa ada Shadow Milk Cookie EV ke ada Shadow Milk Cookie jap. Rasa EV yang ada Shadow Milk Cookie. Mana ni Kiara kan. Ni rasanya macam mana nak visit dia punya ni ni visit kingdom Dia kalau tak silap dia ada Shadow Milk Cookie guys. Rasa EV ada kan. Ada Shadow Milk Cookie Damn, ada Shadow Milk Cookie gila EV baik Damn, Shadow Milk Cookie guys, gempak boleh angkat gila lah mana boleh angkat siut. Damn. Goyang kepala goyang. Boleh angkat damn. Shadow Milk Cookie baik EV ada Pure Vanilla lah. Damn, mantap EV. Ni apa benda ni? Ni Dark Cocoa ke ni? Shit, ada skin Damn. Gempak cool. Ni latte cookie kan, tu latte. Gempak EV baik EV ni raspberry EV ada ni EV ada yang apa benda nama ni lupa Moonlight Cookie ada ni baik EV. Damn, OP ni apa ni matcha matcha cookie kan tu kan. EV ada
Damn, EV ada siap. Archer nombor suka ni, Win Archer ni. Damn, baik siap EV doh. Weh, EV mantap siap EV. Weh, gilanya lah bah. Ini sebenarnya kita nak buat konten lain tau ni. Tiba-tiba dah jadi review akaun orang pula dah. Dah lain dah jadi. Kita nak buat konten lain sebenarnya. Tiba-tiba review cookie dekat akaun orang. Itu tak ada kerja kan. Padahal nak buat benda lain. Oh ni ke yang EV cakap collab dengan Mickey Mouse tu? Oh, damn. Ada Mickey Mouse bai. Damn, nice tu. EV baik siap. Ini apa benda ni? Ni apa ni? Oh, ini apa ni? Oh shit. Ui, nice tu EV. Nice. GG tu. Account EV OP siap. Shadow Merc ni. Shadow Merc ni paling OP lah bagi nombor semat siap. EV baik tu EV. So, untuk video hari ni rasanya sebenarnya tak nak lama pun video hari ni. Kejap je. Besok ada video lagi guys. Besok ada video lagi, okay? So, untuk hari ni je lah video untuk korang So, dia sebenarnya sepatutnya konten hari ni lain sebenarnya. Bukan review korang. Dah jadi tengok karakter orang lah kan. Dah jadi lain dah. So, tak apa. Kita akan jumpa in the next video. So, rasanya sampai di sini sajalah video kita pada hari ini. Jumpa korang pada next video, okay? So, apa-apa korang boleh komen kat bawah apa semua. Dan, nanti kita akan enjoy next video, okay? Bye-bye. Assalamualaikum. Gerak dulu, Papa Roger. Peace, yo.